Ada kereta yang kalau kita beli baru, dengan beli second untung beli baru. Tetapi ada juga kereta yang kalau kita beli baru lebih rugi daripada kita beli second. So ini adalah Nissan Serena C27, yang mana kereta ni semua orang tahu harga baru dalam sekitar 140,000 lebih sampai 160,000 lebih, bergantung pada spek dia. Dia ada spek Highway Star, ada spek yang biasa, ada Impulse spek, macam-macam lah. So ni kira consider spek yang cukup baik lah untuk saya. Saya suka model Highway Star lah. Cukup dengan untuk C27 dia punya body kit dia dah lawa sikit. Lampu belakang dia LED, ada albino punya interior, dan kereta ni katanya masih under service Nissan. So kereta ni harga bawah 80,000 lah, bawah 80,000. Kita pun tak pernah tengok lagi servis dia, servis book dia, berapa km mileage dia. So memang ada detail, semua ada. Tak main-main. So boleh nampak kat sini. Ni tahun bila ni? 2025. Mileage dia 73,000. So consider bulan 7. Consider kereta ni mileage original. Memang tip-top lah. Mantap gila kereta ni. Meter kat situ baru 82,000 km. So original lah. Consider memang original 100%. Nah, sini ada ruang penyimpanan, Clarion. And then seat dia fabric. Ada ni. Kalau yang high spec lagi dia ada sunroof. Sunroof pula, roof monitor. 2 powder ada. Yang ni dia 2 powder ada. Seat dia 7 seater, belakang 3, tengah 2. Belakang aircon pun 3 zone. So memang canggih lah. Curtain semua dah ada. Salah sebuah kereta yang abang dengan akak boleh cari untuk bajet murah-murah, untuk bajet okey. Bulanan rendah. Ini optional yang terbaik. Untuk Nissan Serena C27 ni, saya suka dia punya boot belakang cover ni lah. Dia boleh open 2 step. So kalau kita bawa barang penuh, dah paras sini, and then kalau kita buka terus dia akan jatuh ke bawah kan. So kita boleh letak dekat sini untuk tambahan, naik lagi sampai paras sini. Dan tengok yang ni, dia tak buka lagi plastik. Mungkin dia tak pernah guna. Kereta ni hanyalah guna untuk 6 orang, tak pernah 7 orang naik. Kat sini ada handle door dia. Yang ni dia pakai fiber, sebab ini besi. Kalau dia pakai besi dengan besi, cuma besi pam satu kali cala. Tak pun pam satu kali, cermin sekali runtuh. So yang ni original dia macam ni. Boot bawah dia memang cukup besar. Bawah dia ada lagi trunk simpanan. Model ni dia tak ada tire spare. Dia ada repair kit tire, tak silap. Dia dah tak ada tire spare. Kalau ada tire spare pun sebelah bawah, sebelah kanan. So memang cantik. Kereta cantik, cincun. Keyless entry, push start button. So yang betul-betul berminat nak cari kereta ni, boleh WhatsApp saya di 0177145604. Cari kereta, cari Nabil. Yang ni dah ada kamera 360 jadi kamera 360. So bagus, harga pun dah murah. Boleh loan lagi 9 tahun untuk kereta ni. Bulan-bulan pun tak sakit kepala sangat. So berminat boleh WhatsApp saya cepat-cepat. Okay, jangan lupa like, share dan komen. Subscribe, follow semualah.